Jom kita buat teriyaki beef. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Ya Allah, macam dah lama tak buat video masak-masak, tak buat VO macam ni. Sorry lah, busy sikit. Nak masak makan seorang-seorang ni yang malas tu yang banyak beli je. Kali ni nak buat beef teriyaki yang simple dan memudahkan untuk korang. Sebab masakan ni macam one pan terus. Kuali tu basuh esok je macam tu. Daging tadi kita perap dengan bawang putih, halia, gula, tepung jagung, lada sula dan kicap cair tau. Untuk sos dia pula kita letak sos cair, minyak bijan, gula, sos tiram dan biji bijan. Lepas daging kita dah perap tadi, kita gorengkan dia dengan api yang perlahan sehingga air dia kering ya. Korang kalau tak nak pakai daging, pakai ayam bahagian peha dengan taik tu, sumpah sedap. Okey, lepas tu masukkan bawang Holland yang dah dihiris and then masukkan sos yang kita dah sediakan tadi tu. Kau pula nak meriahkan kuali, so masukkan lada benggala ikut warna apa korang nak letak. Lepas tu masukkan cili api tau. Kau pula Melayu, tak pedas tak makan katanya. Ada. And then dressingkan dengan daun bawang. Dah siap.